Assalamualaikum semua. Saya tahu hari ini harga emas mencatatkan harga yang tertinggi iaitu RM611 untuk 1 gram. Jadi nasihat saya kepada semua penyimpan-penyimpan emas saya, pertama sekali tuan-puan tak perlu panik, sebab kita simpan seperti biasa mengikut bajet masing-masing. Kalau tuan-puan rasa macam harga dah mahal lah sekarang, dah tak mampu, sebenarnya tuan-puan salah tuan-puan sebab kalau katakan harga hari ini harga yang paling mahal, tuan-puan percayalah tuan-puan, untuk setahun akan datang ataupun 2 tahun yang akan datang, harga itu jauh lebih mahal dan tuan akan merasakan hari ini adalah harga yang paling rendah. Dia adalah pengalaman saya sendiri, yang mana saya bermula dengan RM185 untuk 1 gram. Pada saat dan ketika itu saya mengatakan harga emas mahal, RM180, tak mampu. Dan walau bagaimanapun saya bermula dengan 10 gram, iaitu saya berilah RM1,800 untuk 10 gram tuan-puan. Dan saya merasa menyesal tuan-puan apabila saya tidak bermula banyak pada ketika itu. Harga terus meningkat, dan hari ini harga itu jauh lebih tinggi daripada apa yang pernah saya beli. So tuan-puan, apa juga keadaan harga emas, keep konsisten dalam simpanan tuan-puan. Tuan-puan tidak perlu melihat pada harga. Fokus kita adalah kepada pertambahan gram emas. Assalamualaikum, dan bertemu lagi.